Assalamualaikum, salam kemanusiaan. Syuh hadir pada hari ini di Jabatan Peguam Negara untuk menyerahkan satu memorandum untuk perhatian Yang Arif Tan Sri Muhammad Dusuki bin Mokhtar, Peguam Negara Malaysia, di mana kes pada hari ini adalah berkaitan dengan satu kes yang disyaki adalah merupakan penipuan umrah lah. Kes ni dah berlarutan semenjak daripada awal tahun 2025 lagi. Tapi sehingga hari ini mangsa menyatakan bahawa tiada sebarang tindakan yang drastik diambil oleh agensi penguasaan berkaitan dengan kes mereka. Oleh itu kita hadir hari ini untuk memohon pertimbangan dan merayu kepada pihak peguam negara untuk memberi perhatian dan mengambil tindakan yang sewajarnya lah, agar satu keadilan dapat ditegakkan kepada mangsa-mangsa pada hari ini. Kerana mangsa-mangsa ini, mereka ni bukanlah daripada golongan-golongan orang kaya raya, bukan T20 punya orang. Tolonglah kami, kami merayu sangat dan kami mohon sangat jasa baik pihak PDRM, pihak Jabatan Peguam Negara untuk memberi fokus utama kepada kes ni dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Saya berharap sangat, itu harapan kami semua. Saya mohon kerjasama daripada semua pihak, tak kisahlah daripada PDRM ke, daripada Peguam Negara ke, sebab macam menunggu buat gugur. Memanglah kalau kita nunggu buat gugur, yang busuk baru gugur. Jadi saya tak nak yang busuk tu lah. Saya nak yang wangi-wangi je. Jadi walaupun kita lama menunggu, sesungguhnya feedback daripada itu kita dapat. Sesungguhnya tak dapat duit, dapat owner tu terbangkan pada kita, jangan pula terbang kali kedua ni kena scammer lagi. Untuk pengetahuan, adik saya pun yang kena ni pun dah meninggal. Yang mana orang tua-tua yang nak pergi hari tu pun, yang mana sihat dia jadi sakit. Jadi mohon kerjasama daripada semua pihak, PDRM ke, peguam ke, tak kisahlah. Jemaah-jemaah ni memang kesian. Bukan semua jemaah ni berduit. Diorang pun kadang yang saya tahu pun pergi ni pun dengan belak esa, mungkin duit anak-anak bagi, duit simpanan hari tua diorang apa semua. Jadi mohon tuan, mohon puan, mohon cik apa semua, Hatin puan semualah. Mohon sangat-sangat berilah kerjasama dan berilah perhatian pada kita orang ni. Saya dan semua mangsa-mangsa scammer ni minta Kerajaan Madani ni membantu kita orang ni, menghilangkan kekebalan scammer-scammer ni. Selama ni kita tengok scammer ni macam kebal, tak boleh dia ambil tindakan. Itu saya tak pastilah atas sebab apa dia orang ni seolah-olah kebal. Sedangkan segala bukti, transaksi, mangsa dan syarikat yang mengendalikan pun telah dikemukakan sebagai bahan bukti, tetapi masih tiada tindakan diambil. Jadi saya dengan ini mewakili mangsa-mangsa yang terlibat, menyeru agar kerajaan mengambil tindakan yang sewajarnya dan memandang serius kes-kes scammer yang terutamanya yang melibatkan pakej umrah. Dan saya juga menasihati kepada rakyat Malaysia supaya berhati-hati dalam memilih travel agent untuk menunaikan ibadat umrah. Kerana apa? Kerana ibadat umrah ni bukanlah satu benda yang biasa, tapi ia adalah terlibat dengan ibadat kita. Jadi pilihlah satu syarikat yang mempunyai lesen seperti Motek dan lain-lain lagi lah.